Saya bertindak mengikut perasaan. Sebabkan saya selalu cemburu, sebab tu saya tak rasional. Jadi niat saya datang sini, saya nak mengaku depan awak, depan makcik, pakcik. Ya, saya salah. Dan saya jadi macam tu sebab saya terlalu sayangkan awak. Saya minta maaf juga. Tolong maafkan saya sebab saya tak jalankan amanah saya untuk jaga hati dan perasaan awak, Nuha. Nuha, saya selalu kata, kalau lelaki itu berani bercakap benar di depan, apa tandanya? Tandanya, dia seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Ha? Abah. Umi. Nuha. Umi, Abah, maaf, saya panggil macam ni boleh? Lebih mesra. Saya, jika dia beri peluang yang kedua dari Nuha, saya nak minta izin daripada Umi, daripada Abah, untuk bawa Nuha jumpa keluarga saya. Dan jika tidak ada apa-apa haram melintang, lepas tu boleh bertunang terus. Suka!